Dividen ASB makin turun, inflasi pula semakin naik. Persoalannya, kita nak simpan duit atau kita nak simpan nilai? Orang masih setia dengan ASB, setiap hujung tahun tertunggu-tunggu dividen dan rasa puas hati bila tengok angka itu bertambah. Realitinya, semakin tahun dividen ASB semakin kecil dan tambahan pula inflasi terus-menerus makan nilai duit kita yang simpan itu. Apa guna kalau kita simpan RM10,000 tu kalau nilai sebenar depan duit RM10,000 itu macam RM8,000 saja. Di sinilah kelebihannya emas. Untuk simpanan jangka masa panjang, emas memang tidak memberi dividen tahunan. Tapi emas kekalkan nilai. Satu dinar emas 10 tahun lepas mampu membeli seekor kambing dan hari ini masih lagi mampu membeli seekor kambing. Malah kadang-kadang ada lebih lagi. Emas ini tidak tergantung kepada prestasi ekonomi tempatan. Ini bebas inflasi, bebas pengaruh politik dan bebas manipulasi. Dan yang paling penting, emas ada kuasa pelindung nilai. Kerja sendiri, pegang sendiri, simpan sendiri. Emas tak boleh dibekukan dan tak boleh dicerobeh. Untuk ASB, duit di atas kertas. Emas adalah aset fizikal yang ada di atas tangan. Jadi, mana yang lebih tenang? Simpanan yang nilainya semakin terhakis atau emas yang semakin kukuh walaupun dunia bergoncang? Jadi, buatlah pilihan dengan ilmu. Apa yang disimpan hari ini, itulah yang akan menjadi insurans masa depan anda. Tuan-puan, mulakan dulu simpan 1 gram emas sebab simpan nilai bukan sekadar angka. Yang berminat untuk mulakan simpanan emas bimbingan Dr. Akilah, isi BlackBerry bawah ini dan daftar dari link di bio. Nanti saya bantu mulakan journey simpanan emas public gold sebaiknya.